Hah? Ketika Mama! pergi tengok lah mak kau tu. Pagi-pagi raya buat aku cabut. Pergi tengok lah, pergi tanya mak kau tu. Mama dah tak ada. Stop it! Papa, raya tahun lepas kita raya berempat. Tapi tahun ni kita raya bertiga. Mungkin Papa ada salah dengan Mama. Tapi apa yang jadi pun Papa kena teruskan hidup. Dah setahun Mama tinggalkan kita, Pa. Tapi Papa masih tak terima hakikat yang Mama dah tak ada. Mama dah bahagia. Percayalah, Mama pun nak kita anak beranak hidup bahagia. Adik, abang, Papa akan cuba jadi papa yang terbaik untuk kamu berdua. Dan sayang, abang terlalu rindukan sayang. Maafkan abang sayang. Selamat Hari Raya. Saya tak tahu macam mana nak cakap. I tak perlu pun benda yang mahal. I tak perlu pun benda yang pelik-pelik. Actually, habit macam ni pun dah cukup dah.